Ini salah seorang, kita kata boleh dikatakan berjaya lah Datuk, ada peningkatan. Saya berkebun, kita masuk. Saya berkebun. Tapak ni lah? Maksud dia permulaan lah. Tapak ni lah. Dah ada kawan kan, kawan nak bantu kan, nak tolong sebab kita macam abang pencen swasta, jadi tak ada gaji lah, kita nak dapat pendapatan bulanan kan, nak cari makan kan, betul. So kawan tolong, dia kata dia ada tanah, buatlah, dia kata dia bantu kita. Terung di depan, cili di belakang. Oh, ada juga. Lepas tu atas meja para ni kita bubuh sawi dengan kucai. Hari ini saya diberi peluang untuk melakukan harvest pokok cabai ni. Yang ni kira 200 gram tadi, saya ingat hampir-hampir ni. Agak baik. So sekarang saya harvest. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ambil satu lagi. Okey, dua. Okey. Jangan duk beli kat market, jangan duk tawak tau. Lepas nak buat ni, nak boleh macam ni separuh nyawa. Tiba-tiba kita pergi market nak beli RM6 sekilo lah. Minta RM4. Modal tak lepas. Jangan timbang sama orang duk buat ni. Yang ni terung hijau yang hari ni kita nak harvest. Kalau saiz macam ni A, B lah kot. Dalam 5-6 biji sekilo. So hari ni saya nak harvest dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Daripada Mada headquarters kami. Semoga apa yang dibuat terus berjaya lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Pihak Mada. Okey.